Oh, wow. Ya, Assalamualaikum. Selamat petang. Berjumpa lagi di channel Pengampun. Dan hari ini selepas pasar malam Ayah Hangat hari Jumaat, so hari ni kita main lagi di pasar malam juga. Pasar malam Koh, iaitu dia dibuka pada setiap hari Sabtu, bermula daripada 5.30 ataupun pukul 6. Bermula daripada pukul 6 sampailah pukul 10 malam. So kalau kawan-kawan nak cari makan dekat Langkawi, apa boleh main kat sini ya. Dia kalau senang ya, hampa cari je Langkawi Beron Hotel tu. Dia akan sampai kat sini. So dia punya direct dia sampailah ke ujung tu. So jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Let's go. Bungkus berapa ringgit? Bungkus sendiri berapa? Ha? 15. Kalau pelam? Pelam 10. 10. Dia punya ni 15. Kok? Hotel? Abu Medi. Tempo apa ke ramai? Kau tadi dah ada tak? Tadi dah ada. Oh, ramai dah. Tadi sampai pukul 9.10. 9.10? Juga tu kurang dah lah, cuma dapat 9. Dapat 9 je lah. Tapi hari ni tak tahulah, hari ni jamuan depan tu. Betul lah. Masam tu. Masam tu kata ni jamuan ada depan. Oh, jamuan mana? Jalan bekas juga. Dia ada sotong lagi. Sotong, sosis segetam. Kalau yang ada sotong ni special lah. Oh, yang sotong special. Yang biasa tu sosis segetam je. Alright. Harga dia? Harga dia 7 dengan 10. Yang special tu 10. Alright. 10. Okey, dah. Saya nak kerabu Maggi. Jamu tak mai kan ni ramai. Setau dah. Abang itu. Itu beli mana ni? Mari tu dah masyarakat mari. Mari dah, abang dah mari. Mari ni kami kita cuti mai. Oh. Mari ni apa nu ayam lah. Betul je. Tapi masih kecil ni. Ha? Kami ada kebun-kebun yang main ikan ni. Kita ikan. Ni kat ni ambil kami tu. Allahu Akbar. Ikan itu ni tu lah. Dari cuti lah. Lima ni cuti lah. Boleh? Oh ya. Oh, kena buat api tadi malam. Apa ni nampak? Boleh? Oh, tak tahu. Oh, buat api ni. Semua RM4. Campur RM5. Bagi dia RM1. Sebab mata RM2. Ya, salam. Wassalamualaikum. Ni abang main ke 5 ni. Oh 5 tak main? 5 pasal aku dah orang. Oh, berikan dua no. Aku dah 5. Ya kak. Senyum macam lebih. Ya. Malam macam dah. Malam. Ada ada tu. Kau ni dah ni, kau ni no. Ya kak. Senyum macam lebih ya. Tahu. Oh, Allah Akbar. Jalan. Tak apa. Saya tak mengharapkan apa. Saya cuma nak tolong promote ya. Ya, terima kasih. Okey. Baik, saya terang. Tahu. Dah panggil kau lah. Dah panggil kau. Dah.
Tepat pun panggil tak? Dengan saya. Okey. Mahal lah dari 7. Sebab satu tempat kan. Dia potong satu tempat. Air lewat boy. Awak kami mai. Kali yang tadi yang Eh. Kalau panas? Panas ada, ais pun ada. Harga? Sama? Sama aja. RM3. Ya. Ada apa sama? Gula biasa ada, gula merah pun ada. Okey, boleh pilih juga. Dia punya apa? Mini coconut pancake kan? Ada berapa pisau dah ni tak? Ada perubahan tak? Dia ada seafood, Sama juga? sili, salmon, potong, udang, seafood, ayam daging dengan sosis. Sosis ni set biasa, RM4. Yang tu kosong kan? Sebelum kosong kan? Tapi dia lemak manis lah. Okey. Kita tempat periksa kat atas lah. Yang ni yang berlauk. Ya. Tapi sama je kan? Yang dengan ni buat sama kan? Macam mana? Payuk sama je kan? Ya. Kemana ada terhenti lah. Ini dia yang manis, ini telur. Oh, okey. Ini dia makan sop tu. Ini boleh tak topi sebelah ke strawberry. Tak. Allah Akbar. Mantap ah. Alright, okay. Thank you. Ya, Pak itu juga Pak ni. Dia kira bumbu 6 biji tu, Pak itu. Berambungnya itu dah kira apa? Panggilan hantu lah. Apa bawa? Dapat dah. Hari kurang manis.
Okey. Dia ada ayam, daging, kambing tulang. Tulang semua Ni, ada bang. ni. Okey, ayam tulang. Ayam tulang tadi bang. Okey, yang ni. Ya. Bunga puyuh apa dah? Burung puyuh ada bang. Ni yang ni. Bawah bang, bayang. Bawah. Oh, ni. Oh. Okey. Puyuh hati babat. Okey. Ni. Hati babat. Oh. Tinggal kat ayam ni ah. Barang-barang ya, barang-barang. Beef softly size. Ayam 7 daging 9. Kebab. Okey, kebab. Mas asingkan. Asing-asing. Boleh bagi kau. Ayam berapa? Ayam berapa? Itu jangkit boleh. Atau Thai pun boleh. Oh, sudah hujan. Nak boleh dalam nasi sikit. Tak apalah boleh lah. Masuk. Mana kakak yang pesan nasi kemarin? Kakak ah pergi nasi kemarin. Oh. Okey tak? Okey, sedap. Okay, kalau hampa nak tahu sini kan kemarin berkatok panjang. Tapi nasib baiklah hari ni orang tak pernah ramai. So kalau hampa nak cari nasi kan yang memang sedap double balik, apa boleh main cari nasi kanak wawasan tu. Nasi kanak dia ayam dengan atau daging RM7 je. Ya, dia nak apa? Thank you. Bang, duit isi aja dah bang. Ada dah angkat bang dah ya. Kalau sekarang cucuk apa bang? RM3 saja. Tapi dapat sah lagi kan? Dapat. Berapa? 3 orang sama. Okey. Sama harga. Sekep besar oh. Sekep besar makan lu. Ha, makan dulu. Nasi ayam. Oh, benar. Oh. Siap eh? Baik. Jangan pergi apa bang lah ni? Ya. Saya pergi lah apa? Nasi ayam. Ha. 7. 7 saja. Ya, 7 saja. Dapat syarat tomato timun. Ha. Kalau ayam masak merah Sama aja. sama juga. Sama juga. Oh, ayam ni bukan macam besar kan. Besar oh. Tengok memang besar ah. Bang balui ya. Mari ya. Okey. Abang ni juga dia ada nasi batu. Ha. Macam mana harga sama juga? Sama harga ya. Tengok ayam dia besar oh. Bang balui ya. Kalau nak cari kedai ni dia punya nama nasi Iwan ya bang? Ya. Okey, Iwan nasi ayam. Macam abang 3 orang ni ah, confirm ah. Betul lah ha. Nasi ayam. Kumpul masak sekarang. Nasi ayam. Jadi. Ya. Ada ayam apa ni? Madu ayam samero. Oh, ada 3 jenis. Ah, apa madu sama. Oh, begitu. Harga sama ya. Harga sama juga. Harga sama ya. Apa ni? Habis tu. Ada nasi ayam. Ini.
jumpa tak? Tak jumpa saya bayar. Saya bayar. Kau punya. Okey. Abu Maggi kan Tu dah siap. Sebelum itu berapa harga dia? 7 unit saja. Okey kan, okey kan. Terima kasih kan. Wah, senyum ni wah. Oh. Makan ni kau bang. Ya? Jawab. Jawab. Ambil ni kau. Terbakar lampu ni. Oh. 3 kali dah. Okey, macam tu. Mantap. Oh. Terbakar. Wifi. Kami ni cuti. Kita cuti 2 hari. Oh. Kadrat memang pi lah. Juga memang tapi cuti. Ya, ambil cuti tak tahan. Ya. Kami tak larang, kami tak larang. Mereka bawah ni pun tak ada cuti.
buang.